So yang kita guna bawa solat setiap hari ni, macam mana? Ada sumber haram ke tak ni? Saya tengok ni Magic Pinky ni ada logo halal. Betul ke? Kau overclaim je ni? Overclaim kan? Apa sal pula kosmetik, makeup nak ada halal? Bukannya produk makanan kan? Siapa je makan? Aduh, tak ada orang makan makeup. Ya Allah, kau ni dah kenapa? Okay, so basically hari ni kita nak bagi tahu pada pengguna dan you sendiri bahawa betapa pentingnya makeup dengan skincare pun nak kena ada logo halal JAKIM. Sebab apa? Banyak makeup dengan skincare dia isi bahan mentah yang diragui. Contoh dalam minyak-minyak yang diletak ni, nak bagi minyak tu macam melekat cantik kat kulit. Banyak je orang letak daripada sumber-sumber macam collagen babi, DNA babi. Nak bagi lekat cantik budak tu comel je. Dan nak buat ni kena tak pewarna merah. Betul. Kalau dekat China, pewarna daripada konsumen kumbang betina yang itu telah disahkan oleh Fatwa Agama Islam Malaysia sebagai haram. So yang kita guna bawa solat setiap hari ni, macam mana? Ada sumber haram ke tak ni? Sebab itulah kena pilih makeup skincare yang ada logo halal JAKIM. Walaupun pakai kat kulit muka, tak masuk dalam perut. Sebab kadang-kadang kita bawa solat makeup skincare ni. So dapatkan produk yang sah-sah, bukan overclaim ya. Puan Ima Jalil punya produk halal JAKIM Malaysia. Minta maaf nak overclaim. So boleh pakai dengan yakin lah ni. Tolonglah yakin selamat halal toiban. Bedak yang korang pakai tu halal ke tak? Dapatkan bedak Magic Pinky daripada House Cosmetic yang pasti confirm halal JAKIM Malaysia dan buat kulit jadi lebih cantik dan muda. Dapatkan Magic Pinky House Cosmetics.